Saya amal solat sunat atas kenderaan, seperti Ustaz ajar sebelum ni. Masalahnya semasa saya solat, baju saya terselok, nampak aurat. Masa bawa motor atas highway, angin kuat, sah ke tak? Semayang atas motor ke, semayang atas bumi ke, atas jadah ke, syarat tidak luput. Di antara syarat sah semayang, iaitulah menutup aurat. Cuma semayang sunat atas kenderaan ni, yang luput syaratnya menghadap kiblat. Kita boleh menghadap di mana saja. Contohnya malam kat gigi kita balik. Nak balik daripada Shah Alam, nak balik ke KL. Ni nak balik ke Bangi. Kita tak semayang witir lagi. Atas motor boleh witir. Dan ngadap kiblat, tak wajib. Nak ngadap, silakan. Tak mau ngadap, boleh. Nyak tu balik dengan motor lagi, kereta lagi, boleh semayang witir. Keluar pada masjid, Allahu Akbar. Ada apa-apa? Niat semayang witir. Dak dan siapa rambok nu habis 3 rakaat semayang witir. Boleh, tapi wajib tutup aurat. Terbuka, kita tutup dengan segera, dak batal. Contohnya, tak usah naik motor, semayang biasa pun tidak dimaaf juga. Mesti tutup dengan segera. Faham? Perempuan dia kat tabi Allahu Akbar, lengang baju jatuh, nampak lengang, aurat dah ni. Dia pun akad dengan segera gitu, tak batal lagi semayang. Angin kalau selok tak batal. Yang batal kita selok, kita buat sendiri. Masa rokok tu dia pergi akad kain. Tu batal. Bodoh ke benda gitu. Kata ulama angin tak batal. Setengah ulama kata kalau binatang tak batal kau. Binatang buat. Biasa binatang selok kain orang ni benda. Beruk, kucing. Kalau orang bandar kucing. Dia tengah tu rokok, kucing masuklah kain. Lepas tu kain main kain ni pula tarik. Dia pun tutup dengan segera, tak batal. Kucing jangan marah dia. Dia memang main minat orang. Tuhan buat kucing ni jenis duduk dengan orang. Sebab tu Nabi letak serbang Nabi, kucing mari tidur atas serbang. Bila qomat semayang asar, Nabi nak ambil serbang, tengok kucing ada, Nabi tak tarik pun serbang. Pasal kalau tarik, kucing ni mesti bangun. Dia tengah tidur ganggu. Maka Nabi semayang tak akan serbang. Nampak? Dengan kucing Nabi jaga kau. Tak arah. Pasal binatang tu Nabi tahu dah. Tuhan buat kucing campur dengan orang dalam masjid, dalam surau. Saya pernah mengajar satu tempat tu, kucing naik di atas meja. Daripada awal sampai habis. Molek dia nak masuklah CD kau. Ada sekali tu semayang jemaah, semayang asar. Bila sujud, kucing masuk bawah. Bukan saya, orang depan saya. Jadi bila dia sujud, ni punggung dia, kucing duduk sini. Lepas tu dia duduk, kucing duduk dalam kain. Masih dia duduk tu, kucing geruk. Faham tak? Dah kucing nak tubik dah leh. Dia pun bakak gitu, diterik kucing, dia lepas keluar kot tikak. Bunyi kucing tu. Sakuk di pagar luar. Doling tu kau. Lepas tu awak keluar biasa sudah. Tak marah. Pium. Dia tengok lu tikak tau. Pium. Jadi kalau naik motor, baju kita terselok, nampak perut ke apa kat aurat, kita pun tutup selalu. Tak batal.